Kalau setup sell ni pecah, jangan terus sell lagi. Tunggu dia pull back untuk kita masuk buy pula. Macam mana Monza buat? Jom Monza tunjuk dalam chat. Dekat area sini, kalau korang perasan, ada satu bentuk yang Monza baru ajar. Cheese ada bentuk breakout sell kita. Selalunya, zone inilah yang kita akan tanda untuk kita fokus sell. Tapi, kita tengok apa yang berlaku dekat zone ni. Bila dia masuk dalam zone kita, totally, dia tak respect sell pun. Dia terus sideway, lalu dia pecahkan zoning setup sell yang quality kita. Apa nak buat kalau pecah macam ni? Bila zone sell quality kita pecah, kita masih boleh pakai zone tu. Cumanya bukan untuk sell, tapi untuk kita fokus buy pula. Sebab apa? Sebab masih ada demand yang belum diambil kat area situ. Maksudnya zone yang korang tanda tadi masih lagi boleh dipakai semula. Cumanya daripada sell, kita bertukar untuk kita fokus buy bila mana dia masuk zone yang sama pula. Bila dia pull back dan datang semula dalam zone, janganlah korang lepaskan peluang. Itulah tempat untuk korang fokus buy, makan lebih daripada 100 pip. Kalau korang entry setup ni, korang dah berjaya recover dalam 137 pip. Cukup lah. Exit pula dekat resisten terdekat. Nak TP 50 pip pun tak ada masalah. Yang penting, korang konsisten untuk tahu reason entry dan disiplin dalam setup yang korang masuk. Itu cara korang nak counter buy dengan setup sell yang pecah. Senang kan? Hujung bulan ni, aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampailah confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah. As long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, open in browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat. 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.